Harga DC terkini negara-negara ASEAN. Okey, Assalamualaikum, selamat menonton di channel Riz Suria TV Officer. Alhamdulillah. Selamat pagi rakyat Malaysia, selamat sejahtera rakyat Malaysia. Okey, harga terkini semasa untuk negara-negara ASEAN DC untuk Singapura RM12.88 seliter. Laos RM8.57 seliter. Myanmar RM7.22 seliter. Filipina RM6.46 seliter. Kemboja RM5.32 seliter. Thailand RM4.79 seliter. Vietnam RM4 seliter. Indonesia RM3.35 seliter. Dan Malaysia RM2.15 seliter. Subsidi RM5.12 seliter tanpa subsidi. Okey, Brunei yang paling murah itu RM9.96 seliter untuk DC. Setakat ni kalau ni perbandingan negara Malaysia antara yang termurah di ASEAN untuk harga DC. Okey, di perbandingan negara-negara ASEAN, Singapura, Laos, Myanmar, Filipina, Kemboja, Thailand, Vietnam, Indonesia dan Brunei. Tengok ni, sebab kita harga DC yang termurah di kalangan negara-negara ASEAN. Tapi ini kita syukurlah. Kalau kita pergi tempat negara lain memang kata mahal lagi. DC tanpa subsidi negara kita Malaysia RM5.12 Kalau ada subsidi RM2.15. Itu pun negara Sabah Sarawak. Okey, tapi sekarang ni walaupun RM5.15 tetap kata mahal lagi, sebab sebelum ni murah DC kita. Tapi sekarang ni RM5 ni antara yang kata ada tekanan lagi lah dari segi DC ni. Kalau penuh DC 4x4 antara 4 hingga 500 satu tangki penuh sekarang ni. Tapi memang itulah, memang kata untuk DC kenderaan ni untuk kenderaan perdagangan, untuk perniagaan. Kalau untuk style perserian ni tak boleh nak bawa sebab memang kata mahal harga DC dah. Tapi kita nak banding negara-negara ASEAN, Malaysia antara yang termurah lagi. Okey, Alhamdulillah. Okey. Harap-harap kalau tak mau guna kenderaan diesel, gunalah kenderaan petrol yang RON 95 tu. Tak ada masalah. Kita boleh tukar dan kita boleh bajet mengikut kemampuan kita. Okey, jangan lupa subscribe, komen, like dan share channel ini, Riz Suria TV Officer. Terima kasih yang menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi